Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Suka hati dia, hak dia. Ni betul. Ini memang aku sokong. Ni Maulana ni champion ni. Ni nombor 1 dalam dunia. Maulana yang paling bengap, yang otak memang tak ada. Memang tak ada ni, memang tak ada ni. Dia tanam bubuh tai, tanam pokok dalam tu. Toge. Memang betul lah kau cakap ni. Hak dia nak buat apa pun. Jangan dia heboh. Betul lah. Sebab itu aku cakap, Perdana Menteri ni, macam ni bagus. Pasal apa? Kau cakap macam ni. Jadi betul lah tu. Orang yang ada grant, kan? Tanah dia punya, kan? Orang tak nak ni, polis datang. Orang yang pergi pertahankan, dakwa. Laut ni, beratus-ratus ekar, kan? Cuba masuk mencuri, lawan Tah Sultan. Orang DP lagi pergi halang, relax Sebab apa? Anwar Ibrahim Perdana Menteri, hak dia. Ini macam lah. Sebab itu aku cakap, betul kau cakap ni, yang betul. Masa apa kau cakap? Memang tak pertikaikan lah, kan? Contoh macam mana tak pertikaikan, Benda tak boleh pertikaikan. Contoh aku bagi, negara luar nak berperang ni. Tak berperang. Dia nombor telefon siapa? Dia ada. Buku telefon tebal ni. Memori dalam singkat tu, tak boleh isi lah. Tak boleh isi. Dia orang pertama dalam Malaysia ni, tak boleh isi lah nama. Sebab semua nombor dia ada. Kalau jangan perang. Kau bayangkan. Jangan. Zara ni, top up habis. Tak ada top up habis. Jadi orang tak boleh pertikaikan. Kau cakap ni betul lah. Suka hati dia. Jadi pada korang-korang ni, Wan Hadi baik, Harun Muhammad Shah baik, yang Sengit pun baik, siapa-siapa pun baik, kau tak boleh challenge dia ni. Korang title kalah. Kau ambil title kau pingat-pingat yang kau dapat tu, yang di meja, bagi kat dia. Ini terbaik ni.